selama ni kononnya penuh dengan kasih sayang, rupa-rupanya seorang hati yang busuk, kejam. Dah lah tu. Dah lah, I tak kisahlah pasal you all semua ni. Yang I tahu, yang penting sekarang ni I nak hak I dengan Mukris, anak I. Saya akan jalankan tanggungjawab saya sebagai peguam kepada Encik Azlan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Azlan bin Ibrahim telah sempurnakan satu wasiat pembagian harta dengan cara hibah dan selebihnya difaraidkan kepada penama yang pertama, iaitu Puan Khadijah binti Abdullah, mendapat 1/2 bahagian daripada keseluruhan harta arwah yang merangkumi saham-saham syarikat, rumah yang Puan Khadijah duduki sekarang dan telah dihibahkan kepada Puan Khadijah, ditambah dengan 1/16, iaitu baki daripada bahagian yang telah dihibahkan tadi, yang bernilai Ini tak adil. Tak adil. Kenapa perempuan ni boleh dapat separuh? Ni, rumah macam mana dia dapat ni? Cik Zainal? Sudahlah Tira. Tak malu ke berperangai macam ni disebabkan harta? Ira kan banyak harta sendiri. Cik Azlan telah sahkan hibahnya di Mahkamah Syariah. Jadi Puan Khadijah berhak mendapatkannya. Cik Zainal, habis tu apa yang ditinggalkan untuk saya? Hak saya? Puan Munirah binti Datuk Khalil, Puan mendapat bahagian faraid iaitu 1/16 daripada baki harta yang telah dihibahkan, yang merangkumi sebuah kondominium serta wang tunai keseluruhannya bernilai RM375,000. Habis tu, apa yang dia dapat semua ni? Puan Khadijah bin Abdullah mendapat hibah 1/2 daripada keseluruhan harta ditambah bahagian faraid sebanyak 1/16, keseluruhannya bernilai RM3,375,000. Allah, tak adil. Mami, tak adil kan Mami? Adil ke tu Mami? Mami pun sendiri tahu kan, Lan tinggal dengan Ira yang jaga dia. Mami, perempuan tu tak layak, Mami tahu tak? Dia tak layak dapat harta, dia ni perampas. Mami tahu tak, dia perampas. Ira, sabar Ira. Kita pun tak tahu kenapa. Hanya Allah dan Azlan je tahu kenapa wasiat ni dibuat macam ni. Saya belum lagi habis membicarakan tentang pembagian untuk anak-anak. Diam. Perempuan, kau ni memang tak reti malu kan? Kau tahu tak kau tak layak dekat rumah ni? Kau tak layak dapat harta suami aku, kau tahu tak? Mami, tolong. Mami, halau perempuan tu, Mami. Halau dia, Mami. Dia tak berhak dapat harta, Mami. Sebabkan dia, Mami. Kita semua dapat harta sikit, Mami. Dia tu perampas. Dia tak berhak langsung. Mami, halau lagi. Ira tahu tak Ira? Mami ni dapat hidup sampai hari ni, dapat bernafas sampai hari ni disebabkan dia. Sebab dalam badan Mami ada dia. Buah pinggang yang ada dekat Mami ni, yang Ira halang Azlan dari derma pada mak kandung dia sendiri ni, adalah buah pinggang dia, menantu pertama Mami.